disk dah 60% makan. Yang ni pula, ini dah baru 40% makan. Tapi kalau dah level ni betul-betul nipis macam ni, ini dah 80 ke 90% makan. So, ini tak payah cakap lah. Yang aku pelik korang ni, disk bukan susah pun nak jaga. Jaga brake pad dah cukup. Masalah kenapa still banyak disk makan ni? Ini brake pad korang, boleh tengok tebal lah, kita tengok yang baru. And then ini ialah kau punya plate yang melekat yang pegang brake pad korang. So biasanya apa punca disk ni makan? Simple. Bila kau selalu pakai brake belakang kau, dia akan mengepit ke disk korang. So bila dia mengepit antara satu sama lain, lama-lama dia akan bergeser. Bila bergeser, lama-lama dia akan makin menipis. So nipis, ending tinggal plate besi macam ni. So bila tinggal plate besi, so bila besi belaga dengan besi dengan disk kat belakang kau ni, so akan akibatkan apa? Geseran, haba dan geseran. So itulah punca kalau punya disk makan. So kalau pakai disk makan tak apa jadi? Simple lah, bila permukaan disk dah tak rata, so mulalah bunyi bising. Mulalah brake pad korang tu pun cepat makan. Baru tukar seminggu dah makan. Orang pakai 2-3 bulan bertukar, kau pakai seminggu dah kena tukar balik. And paling teruk lagi, brake pad korang dah tak makan macam dulu. Tekan brake pun macam tak tekan brake. Itu dah paling teruk lah. Paling teruk lagi memang tercabut habis-habis terus. Kau punya brake pad terus, kau punya disk terus haus, nipis, patah. Itu pun banyak juga jadi. Senang je kan jaga disk korang. Jaga brake pad, jaga brake pad. Itu je. Aku dah ajar lah cara senang nak check brake pad korang yang berkaitan dengan minyak brake korang tu. Kau tengok video aku yang lepas lah.